sepanjang bulan Ramadan yang mulia dan penuh berkat ini, Penitia Pendidikan Islam SMK Sungai Nombor 1 telah menganjurkan program yang Ramadan yang terdiri daripada beberapa pertandingan bermula dari 12 Mac hinggalah acara pemujak sebagai penutup majlis khatam Al-Quran yang diadakan pada hari ini 27 Mac 2025. Dalam surah Insyirah ada menyebut sesungguh selepas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Sebagai pelajar, salah seorang pembaca khatam Al-Quran pada hari ini, boleh tak share tips bagaimana nak membaca ayat suci Al-Quran dengan lancar? Antara tips nak membaca Al-Quran dengan lancar ialah dengan sentiasa membacanya berulang-ulang dan mempraktikkannya bila ada waktu lapang. Dan saya berasa bangga dengan prestasi saya dalam tu sebab saya tak sangka saya dapat. Dan insyaAllah kepada yang kat luar-luar sana, siapa yang nak cuba untuk cungkil bakat sendiri boleh. Ada matahari, ada bulan, kedua-duanya ciptaan Tuhan. Untuk apa hidup kita dihabiskan? Sempat-sempatlah membaca Al-Quran. Bersama saya sekarang ialah tetamu jemputan khas, iaitu Ustaz Juma bin Jumalai, Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pelajaran PPD Semunjan. Boleh tak Ustaz berikan sedikit kata-kata azimat ataupun pesanan kepada warga sekolah berkaitan program ini? Untuk kata-kata pesanan saya kepada warga sekolah, termasuk guru serta murid-muridnya, dalam penghayatan Al-Quran ini adalah satu yang sangat menarik. Sebab dalam kita melihat kepada kejayaan, kalau kita mengamalkan Al-Quran dalam diri kita, insya-Allah apa-apa yang kita laksanakan akan diberkati dan dirahmati oleh Allah. Makanya sentiasalah beramal dengan Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran walaupun dengan 2 ayat ataupun 1 ayat sahaja. Amalkan untuk diri kita. Kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertengku lumus menjayakan majlis khatam Al-Quran yang saya rasa kali ini sangat bermakna selain benda lain rasanya. Tahniah kepada semua. Okey. Bolehkah doktor nyatakan harapan doktor terhadap peserta dan keseluruhan pelajar di sekolah ini? Ya, sebenarnya bila melihat bacaan peserta khatam Al-Quran berjalan baik semalam, besarlah harapan saya supaya pelajar-pelajar kita mengamalkan bacaan Al-Quran ini dan menjadikan sebahagian hidup mereka. Kerana bila pelajar kita mengamalkan baca Quran, yang pertama dia akan dapat meningkatkan fokus dan daya ingatan mereka. Melalui bacaan yang teliti, mereka lebih ingat dan fokus. Yang kedua, boleh membentuk sahsiah dan disiplin belajar. Kerana menurut kajian, pelajar membaca Quran saya konsisten dan berkala, maka dia akan dapat meningkatkan disiplin dari segi menyiapkan tugasan tepat waktunya dan datang awal. Yang ketiga pula ialah boleh mengurangkan ketenangan, mengurangkan tekanan dan ketenangan jiwa. Begitulah saya galakkan pelajar yang nak ambil peperiksaan, amalkan surah Al-Waqi'ah dan surah Rahman. Memang kita akan diberikan ketenangan yang luar biasa. Alhamdulillah, nampaknya program kita pada hari ini berjalan dengan sangat lancar. Oleh sebab kita berada di 10 malam terakhir Ramadan, jomlah kawan-kawan, kita mengejar pahala dan cuba yang terbaik untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia dan bertakwa. Amin. Dengar saya cakap macam ni, saya rasa lebih bersemangat lagi untuk melakukan amalan baik sepanjang 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Sekian laporan dari kami. Saya Aisyah dan saya Farzana
dari studio One Studio PSS pada kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube One Studio PSS kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bikum.